Menyesal aku datang sini, tak memasal hari-hari aku datang sebab sedap sangat. Inilah dia nasi ayam gepuk kriuk Area Putrajaya. Satu-satunya ayam gepuk yang ada kriuk-kriuk. Dia pun besar, luas dan selesa. Yang buat aku terkejut adalah dia punya harga and dia punya portion. Korang boleh tengok apa yang aku makan hari ni. Aku ambil set A. Dengan harga RM12.90 ni pun memang dah berbaloi untuk korang makan kenyang satu pinggan. Serius weh, portion dia bagi pun memang sangat puas hati. Banyak, bukan sikit-sikit. Saya boleh refill nasi free, sambal free and sambal gajus dia pun free juga. Ayam yang aku dapat pun panas-panas, fresh, juicy kat dalam. Ni belum lagi aku cakap pasal rasa. Dan aku ada add-on kangkung goreng. Banyak macam ni, harga RM5 je weh. Kangkung goreng dia betul-betul crispy. Bila kau makan dengan nasi, memang sedap. Tak lupa juga dengan seksi yang aku order ni. Tengok portion je memang dah menang dah. Dapat pula ayam besar dengan dia punya kriuk tu aku suka gila sebab bila korang makan dengan nasi tambah ada kriuk tu dibuat jadi lagi layan tau makan. Sambal dekat sini dia tak ada tahap level kepedasan and dia ada dua sambal, satu sambal hijau dan juga merah. Bagi aku kalau sambal hijau dia rasa dia tak terlalu pedas sangat lah, so kalau korang yang tak berapa nak makan pedas boleh order sambal hijau. Inilah dia paling aku suka, sambal gajus dia tak kasar langsung, creamy berlemak weh. Untuk seksi dia ada hati, dia ada pedal and dia ada 3 tahu dan juga bukan 1 bukan 2 tapi 4 tempe. Ayam dia lembut and dah cukup rasa. Bagi aku so far aku rasa inilah nasi ayam gepuk paling sedap yang aku pernah try dari yang sebelum-sebelum. Lupa nak bagi tahu korang, untuk air pun boleh refill sampai lebam. Okay guys, jangan lupa singgah makan ayam gepuk kriuk Area Putrajaya.